Bersiwak sebelum tidur dan setelah bangun daripada tidur. Dekat tidur kita tu ada kayu siwak. Maiding ada, Japar Rawah ada kayu siwak. Ambil letak siwak sekali tidur. Mudah cabut roh. Pahala banyak. Siwak ni. Nabi ketika nak meninggal pun Nabi siwak lagi. Kita sebut dah di antara kelebihan bersiwak ni, mudah tercabut roh. Roh ni payah nak cabut sebab dia duduk dengan jasad ni lama. Kena 80 tahun enggak? Allah, lama mana dia duduk lagu tu. Nak kau cabut tu seksa sungguh. Maka antara cara nak memudahkan tercabutnya nyawa adalah sentiasa bersiwak. Dan antara kelebihan bersiwak lagi, Tuhan akan suka kepada kita. Memadaikan kemarahan Allah Ta'ala dengan cara bersiwak. Kalau kita semaya 70 kali lebih daripada sembahyang dengan tidak bersiwak. Kita semaya subuh tak bersiwak, pakai akad takbir Allahu Akbar, dapat pahala sembahyang 2 rakaat sembahyang subuh. Manakala kalau kita ambil kayu sikit bubuh dalam poket, pahala dia seperti sembahyang subuh 140 rakaat. Beza dia, beza. Semaya subuh, semaya saya subuh ya 2 rakaat, tetapi tulis di sisi Tuhan 120 rakaat. Bayar ke kalau orang setiap kali dia nak semaya dia bersiwak. Beza gapo dia sehari. Sehari orang biasa semaya 16 rakaat 16 rakaat lah, capur subuh capur gapo. Kali 70, cutera kali 16 kali 70 sama dengan berapa? Beza semaya sehari baru setahun berapa? 16 kali 70. Kita nak mengira pun matematik hak lemah. Siapa dia hak mengaji matematik tinggi-tinggi lah, kita ni fail juga lah matematiknya. Boleh gerak semacam tu kan. Orang suruh mengaji, kita baik alik gerak rumah pada apa lah kata. Berapa? 16 kali 70. 1120. Tak tahu bayar. 16 rakaat. 16 rakaat dengan 1200. 1120. Allah, tak tahu bayar. Berapa beza? Hanya ambil kayu serah. Tu sehari beza. Seminggu kalau buat kerja lagu ni, kalau setahun, bumi langit gitu. Jadi cari kayu siwak, harga dia RM1 ataupun RM2 saja. Cari hok comel-comel lah ni, macam-macam hok jenis bubuh macam Taiping lah, barang eksklusif lah, macam-macam siwak lah ni. Jangan beli hok dekat setor. Ni kayu siwak, semangat saja. Cocok atas belakang, ingat wak garu kata kayu siwak ni. Kena habis kewa atas belakang orang macam pedai samurai, orang tahu kerja lagu tu lah. Cari sesuai dengan kita. Kayu siwak ni sejeka deh. Paling panjang. Paling panjang kayu siwak ni sejeka. Jangan lebih pada sejeka. Ni 2 jeka. Ni bro. Sipu habis kain-kain orang duk siwak lagu tu. Tak boleh kena sejeka. Paling pendek kita duk guna sampai 4 jari, okey boleh buai dah. Kayu siwak kalau 4 jari boleh buai dah. Buai pula jangan tuhuk kosir sebab dia sunnah Nabi menghina dia. Lagu mana? Cara nak buai dia, kita ambil, kita peracur, soyok haca, baru bubuh dalam tu sapuh. Jangan tuhuk gini orang duk sepak ke apa, dia tak boleh. Sunnah Nabi buat lagu tu jadi hina. Kita tak seguna dah pun. Cara dia buat, cara hormat sunnah Nabi lagu tu. Soyok. Lepas tu bubuh dalam tu sapuh. Tak apalah. Tu kayu siwak dah. Bezo. Tak tahu. Siwak lagu tu dah. Guna kerak lah. Guna kerak. Siapa pendek 4 potong 4 jari. Tu siwak. Letaklah tepat boh dalam beg duit kau gapo dia tak suruh takut lah. Jangan duk letak lecu saja, mas karuk, mas koban, mas kelipak, mas gapo dia. Memanglah kita kejadian kita minat dah. Tetapi biar letak siwak so, letak tasbih so dalam beg duit. Jamai dulu memanglah. Tak ada gapo satu ni mak orang usia kita lagu ni dah. Zaman kita mengaji letak tak ugah kayu siwak sepotong, tasbih so. Mudah nak berzikir.